Lampu kepala ni korang jangan beli yang version pertama ni sebab dia tak ada display bateri. Korang beli terus version kedua ni. Yang ni upgrade version. Kalau tekan je dekat sini, korang boleh tengok berapa persen bateri yang tinggal. Nanti kalau guna waktu malam, mudah untuk tahu bila nak cas. Kalau yang lama ni, saya banyak kali kena dah. Bila guna waktu malam, lampu tiba-tiba padam sebab bateri habis macam tu je. Sebab yang tu tak tahu bila bateri nak habis. Kalau yang ni ada display macam ni, bila bateri habis, korang boleh cas siap-siap sebelum guna waktu malam. Lampu ni memang sangat syok untuk guna waktu malam sebab dia punya lens ni korang boleh adjust tarik tolak macam ni. Cahaya dia ni boleh jadi kecil dan boleh jadi besar. Suluh benda jauh dekat sebiji lampu ni saja. Lampu ni kalau korang standby guna waktu malam, gantung dekat kepala, mudah untuk buat kerja waktu malam. Yang version kedua ni dia ada display dan dia upgrade, dia ada banyak mode cahaya. Dia ada warna dia ni korang boleh adjust macam ni. Boleh jadi warna macam-macam. Jadi kalau korang nak cari lampu kepala, korang jangan beli yang version pertama ni. Rugi. Walaupun best, tapi bateri dia ni susah untuk tahu berapa ada dekat dalam. Kalau yang ni dia lagi padu sikit. Bila bateri lemah, mudah untuk korang tahu dan boleh terus siap-siap cas sebelum guna. Lampu ni korang boleh check dekat link video.